Hello guys, kita ada satu isu yang sangat panas yang baru keluar dari microwave. Isunya berkaitan dengan non-kunyit lah guys, melibatkan kempen pilihan raya guys. Dulu ada kenyataan tegas bahawa peruntukan kerajaan tak boleh diumumkan dalam tempoh pilihan raya. Pada April 2025 tahun lalu kan, berita Buletin Utama TV3 ada keluarkan kenyataan PM korang PM tegaskan peruntukan kerajaan tidak boleh diumum dalam tempoh pilihan raya. Tapi sekarang guys, ni news 22 Jun 2026 dalam news media yang sama kerajaan luluskan RM241.82 juta bina semula 20 sekolah daif di Johor. Bila muncul berita mengenai peruntukan besar untuk projek tertentu ketika suasana politik sedang panas, ramai yang mula garu kepala guys. Apa ni? Netizen pun ada yang bertanya guys. Bukankah dulu kata tak boleh? Atau mungkin saya yang tertinggal bas. Kalau dulu tak boleh, sekarang boleh. Kalau sekarang boleh, dulu kenapa tak boleh? Kalau dua-dua boleh, kenapa dulu marah orang lain? Kan? Itulah soalan yang rakyat tengah fikir. Kita bukan nak kata salah atau betul, tapi rakyat memang ada hak untuk bertanya. Sebab apa? Sebab dia dulu selalu cakap pasal integriti, ataupun dia cakap pasal reformasi kan, cakap pasal politik baru, politik stabil kan. Jadi bila berlaku perkara yang nampak macam bercanggah dengan kenyataan lama dia, jadi timbullah persoalan kan kepada rakyat kan. Come on lah, perkara yang luar tabi'i macam ni kan, dah biasa dia buat kan, betul tak? Mestilah rakyat akan buka semula kenyataan lama-lama kan. Zaman sekarang bukan macam dulu. Sekarang semua ada screenshot ataupun ada video lama-lama kan, and sekarang semua ada TikTok, Facebook kan. Bukan macam dulu. Nak lari daripada kenyataan lama memang susah sekarang. Bagi satu pantun lah guys. Pergi pekan membeli kuaci, singgah sebentar membeli roti. Dulu kata jangan buat macam ni. Bila dah dapat kuasa, berubah habis 360. Damn! Jangan marah. Ni pantun je. Apa yang lebih menarik? Ramai netizen kata yang dia janji tak buat, itu yang dia buat. Yang dia janji nak buat, itulah yang tak nampak-nampak sampai sekarang. Ya? Aduh, pening kan kepala. Pedas juga kan kenyataan komen-komen netizen ni kan. Confirm lah ceplos marah kan guys. Confirm lah sentap guys. Sebab masa kempen dulu, macam-macam janji yang disebut. Kos sara hidup lah, harga barang lah, nak turunkan harga barang lah kan, reformasi institusi lah, and pelbagai perubahan yang rakyat tunggu. Tapi bila rakyat tengok isu macam ni kan, mereka mulalah tanya-tanya kan, keutamaan sebenarnya dekat mana kan? Betul tak guys? Betul. Saya teringat satu lagi pantun Anak rusa lari ke hutan, nampak pelanduk di tepi kali. Janji dulu bukan main berderetan. Bila ditagih, ramai pula yang lupa diri. Kena ke? Macam tak kena. Apa yang rakyat nak sebenarnya? Mudah je. Kalau dulu kita kata sesuatu perkara tu salah, maka hari ni janganlah buat benda yang sama. Betul tak? Ulang balik kan. Kalau dulu kita kritik orang lain,
kenapa hari ni kau tak boleh kena kritik kan, gunakan MC untuk sekatkan segala kritikan ataupun ban akaun-akaun yang tertentu yang mengkritik kerajaan sekarang. Mana hak asasinya lagi kan, hak bersuara, hak bebas bersuara kan. FYI, kepercayaan rakyat bukan senang nak dapat. Bertahun-tahun korang kena bina kepercayaan tu, and dalam masa 5 minit boleh hilang sekelip mata Dan yang ni paling kelakar, bila penyokong sendiri mula pening, dulu dia pertahankan kenyataan lama, sekarang dia kena pertahankan tindakan baru yang kerajaan buat kan. Untuk penyokong dia lah, pening lah sikit kan. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. So penyokong ni dah pening lah. Nak cakap macam mana ni? Nak cakap macam ni? Kan? Ayah, hidup pun susah, mati pun susah. So akhirnya dia sendiri tak tahu nak guna hujah yang mana satu. Nak guna versi lama ke nak guna versi baru. Tapi korang kena ingat, dalam politik ni benda macam ni sebenarnya biasa sangat berlaku. Masa jadi pembangkang, kita nampak semua benda boleh berlaku kan, semua benda kita boleh buat kan. Tapi bila masa jadi kerajaan, tiba-tiba semua benda tu nampak berbeza. Tak boleh nak buat lah, tak boleh, semua tak boleh kan. Dulu nampak gunung, sekarang nampak bukit. Dulu nampak salah, tapi sekarang bergantung kepada keadaan kan. Dia guna ayat macam tu kan. Sebab itu rakyat sentiasa mengingatkan, jangan hanya pandai menilai orang lain, tapi bila sampai giliran sendiri, peraturan terus berubah. Kalau nak jadi pemimpin yang berbeza, kena tunjuk dengan tindakan, bukan sekadar ucapan. Jadi, apa pendapat korang? Adakah ini memang bercanggah dengan kenyataan sebelum ini, ataupun ada penjelasan lain yang lebih munasabah? Tulis di ruangan komen. Kalau korang suka video yang macam ni, jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa korang dalam isu yang akan datang. Jangan serius sangat. Apa-apa, Roger. Why so serious?